Sempena sambutan Hari Cuci Malaysia, warga SMK Paris Kinabatangan tidak ketinggalan menyahut seruan kerajaan dengan melaksanakan program gotong royong perdana peringkat sekolah. Program yang berlangsung sejak awal pagi itu melibatkan penyertaan guru, murid serta kaki tangan sekolah dalam usaha membersihkan kawasan kelas, kantin, surau dan persekitaran sekolah. Ketua Bidang Sains dan Matematik SMK Paris, Encik Muhammad Azlan bin Ramsah, ketika ditemui menyatakan penganjuran program ini bukan sahaja mencerminkan nilai kebersihan, malah menyemai semangat cintakan alam sekitar dalam kalangan warga sekolah. Tambah beliau, usaha ini juga selari dengan hasrat kerajaan untuk membudayakan kebersihan sebagai gaya hidup masyarakat Malaysia. Alhamdulillah, pada hari ini warga SMK Paris telah berjaya menjalankan aktiviti Cuci Malaysia, yang mana kita sedia maklum motif daripada aktiviti ini kita harap kawasan sekolah bertambah ceria dan juga selesalah untuk melakukan PDPC lah. Dan juga di belakang saya ni kami di dalam surau, yang mana ini salah satu tempat lah yang kita buat aktiviti pada hari ini. Okey, itu sajalah. Terima kasih. Sementara itu, para pelajar yang ditemui melahirkan rasa gembira kerana berpeluang untuk menyumbang tenaga demi menceriakan sekolah, di samping mengeratkan lagi hubungan antara guru dan rakan-rakan. Program ini menjadi platform terbaik bagi memupuk kesedaran sivik dalam kalangan generasi muda agar lebih peka terhadap kepentingan menjaga kebersihan. Ceritakan apa yang kamu buat hari ini? Hari ini kami mengemas kelas, membersihkan kawasan sekolah, bantu guru-guru untuk membersihkan bilik guru. Apakah kepentingan Hari Cuci Malaysia? Dapat menyelesaikan kawasan sekolah, dapat bantu pelajar untuk selesa belajarlah di sekolah. Terima kasih.